Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ahlan wa sahlan ila qanati Cikgu Wan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan kepada kita pelbagai nikmat. Antaranya nikmat iman, nikmat kesihatan, nikmat persaudaraan dan nikmat rezeki yang melimpah ruah melalui hasil bumi ciptaannya. Hari ini di Semawar kita berhimpun bukan sekadar untuk menikmati keenakan durian, manggis dan rambutan, tetapi kita berhimpun kerana sebuah nilai yang jauh lebih manis daripada rasa buah-buahan itu sendiri, iaitu ukhuwah, persaudaraan. Ukhuwah adalah ikatan hati. Ukhuwah ialah kasih sayang yang lahir daripada keikhlasan. Ukhuwah ialah apabila kita saling menghormati, saling membantu dan saling mendoakan antara satu sama lain. Baca bismillah, tak mabuk. Mana pengurus durian? Dah dapat dah. Wajah-wajah yang tersenyum di kala ini. Kita ada guru, ada pelajar lelaki, ada pelajar perempuan, anak-anak permata Semawar yang dikasihi. Semuanya duduk bersama dalam suasana yang penuh ceria. Tiada jurang antara tua dan muda, tiada beza antara guru dan murid. Yang ada hanyalah sebuah keluarga besar bernama Semawar. Inilah keindahan sebuah sekolah. Sekolah bukan hanya tempat mencari ilmu, tetapi ia juga adalah tempat membina insan, tempat melahirkan kenangan, dan sekolah ialah tempat lahirnya sebuah keluarga yang saling menyayangi. Deep into your eyes. Oh, when I look deep into your eyes. Buah durian yang terkenal dengan kulitnya yang berduri mengajar kita satu pengajar. Walaupun luarnya berduri, isinya sangat lembut dan manis. Begitulah juga manusia. Jangan menilai seseorang hanya pada luaran. Di sebalik ketegasan seorang guru, tersembunyi kasih sayang yang tidak pernah putus. Di sebalik kenakalan seorang pelajar, tersimpan potensi yang luar biasa. Setiap insan mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Manggis pula begitu indah ciptaan Allah. Kulitnya tebal, melindungi isi yang putih bersih. Ia mengingatkan kita supaya sentiasa menjaga hati, kerana hati yang bersih akan melahirkan akhlak yang mulia. Apabila hati dipenuhi kasih sayang, tiada ruang untuk kebencian. Apabila hati dipenuhi keikhlasan, tiada tempat untuk hasad dengki. Rambutan pula tumbuh dalam gugusan. Jarang sekali kita melihat sebiji rambutan bersendirian.
ia sentiasa bersama-sama. Begitulah kehidupan kita. Kita tidak mampu berjaya seorang diri. Kejayaan sekolah ini dibina oleh semua. Guru, EKP, warden, ibu bapa, PIBG, KBK, Mawal Keselamatan dan pastinya para pelajar, anak-anak permata semawar yang dikasihi. Apabila semua berganding bahu, maka lahirlah kejayaan yang membanggakan. Hari ini mungkin kita menikmati buah-buahan tempatan, namun hakikatnya kita sedang menikmati sesuatu yang lebih bernilai. Kita sedang menikmati kebersamaan. Kita sedang mencipta memori. Suatu hari nanti, apabila anak-anak semawar telah dewasa, mungkin mereka tidak lagi mengingati berapa ulas durian yang dimakan, tetapi mereka pasti akan mengingati suasana yang indah ini. Suasana ketawa bersama, suasana berkongsi makanan, suasana guru yang duduk semeja bersama pelajar, suasana yang mengajar bahawa kasih sayang tidak memerlukan kata-kata yang panjang. Kadang-kala sekadar duduk bersama sudah cukup untuk mengeratkan hubungan. Di dalam Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar bahawa seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat satu bangunan. Setiap bahagian saling menguatkan antara satu sama lain. Begitu juga dengan warga semua. Apabila seorang berjaya, kita turut bergembira. Apabila seorang diuji, kita sama-sama membantu. Apabila seseorang tersenyum, seluruh keluarga semawar turut merasai kebahagiaannya. Apa yang kita mahukan? Kita mahu budaya ini terus subur di sekolah ini. Budaya saling menghormati, budaya saling menghargai, budaya memberi salam, budaya bertanya kabar, budaya membantu tanpa diminta, budaya memaafkan sebelum mata terpejam, lena dibuai mimpi. Kerana sekolah yang hebat bukan hanya diukur melalui keputusan peperiksaan, tetapi diukur melalui watak warganya, diukur melalui hubungan yang harmoni, diukur melalui kasih sayang yang sentiasa mekar. Hari ini setiap senyuman yang dirakam menjadi bukti bahawa kebahagiaan itu sebenarnya sangat sederhana. Tidak memerlukan majlis yang mewah, tidak memerlukan hidangan yang mahal. Cukuplah ada hati yang tulus ikhlas, ada masa untuk bersama, ada peluang untuk menghargai antara satu sama lain. Semoga program ini terus menjadi tradisi. Tradisi yang menyatukan hati. Tradisi yang mengukuhkan ukhuwah. Tradisi yang menjadikan sekolah sebagai rumah kedua yang sentiasa dirindui. Kerana apabila hati telah bersatu, segala cabaran mampu kita temui bersama. Akhirnya, marilah kita terus memelihara semangat kekeluargaan ini. Jadikan rasa hormat sebagai budaya. Jadikan kasih sayang sebagai amalan. Jadikan ukhuwah sebagai ikatan. Jadikan ukhuwah sebagai kekuatan. Dan jadikan semawar sebuah sekolah yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah unggul dalam akhlak dan nilai kemanusiaan.
seiring dengan prinsip yang kita pegang. Respect leads to success. Dan semoga setiap langkah kita sentiasa diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada semua guru, warga asrama, anak-anak Permata Semawar dan semua yang menjayakan Pesta Buah-buahan Semawar tahun 2026. Semoga ukhuwah yang terjalin pada hari ini akan terus mekar, bukan sekadar di bawah teduhan pepohon buah-buahan, tetapi di dalam hati setiap warga Semawar untuk selama-lamanya. Sekolah kita, cerminan diri kita. Sekolah kita, kita punya. Sehingga bertemu lagi. Ma'assalamah wa ilal liqa. Coming home, then I'll be at your door. When I'll be coming home, I plan to let you know the longing of my heart. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe sebagai tanda sokongan kepada channel Cikgu Wan. Terima kasih kerana menonton. InsyaAllah jumpa lagi di video akan datang ya.